mata separuh masak di atasnya, kuning telur mengalir perlahan bila dipotong. Tambah ayam goreng rangup di tepi dan hirisan timun segar. Atau kalau nak cepat, makan kosong macam tu pun dah cukup sedap. Boleh dimakan bila-bila, sarapan, makan tengah hari, makan malam atau jadi supper sambil tengok drama Korea kegemaran anda. Okey sekarang, siapa pernah makan Indomie mi goreng asli sebelum ini? Komen, saya pernah dekat ruangan komen. Dan kalau anda belum pernah cuba, komen nak cuba. Saya nak tengok berapa ramai yang masih belum rasa sedapnya mi ini. Sekarang berita baik untuk anda semua yang tengah tengok live ini, kita ada promosi khas terhad hari ini saja. Stok kita sangat-sangat terhad. Dan biasanya bila buat live macam ini, stok habis sebelum live habis. Jadi kalau anda nak, jangan tunggu lama. Tekan butang beli sekarang, masukkan dalam troli dan terus check out sebelum orang lain rembat. Dan ini bonus untuk penonton live kita malam ini. Kalau anda beli lebih daripada satu set, anda akan dapat voucher diskaun tambahan. Jadi lebih banyak anda beli, lebih banyak anda jimat. Boleh simpan stok di rumah, bila lapar tinggal masak saja. Semua produk datang terus daripada Indomie Malaysia Official Store. Dijamin 100% original, harga kompetitif dan penghantaran cepat. Tak perlu risau dapat barang tiruan dan kalau ada masalah, perkhidmatan pelanggan mereka memang tip-top. Saya masih ingat kali pertama saya makan Indomie mi goreng asli. Masa tu saya tengah belajar di universiti. Hujung bulan duit dah kering tapi perut lapar. Kawan saya masak satu pack Indomie. Bagi saya rasa. Dan sejak hari tu, saya terus jatuh cinta dengan rasa dia. Aromanya, rasa manis, savory dan umami tu, semuanya cukup sempurna. Sekarang, saya nak tahu, anda semua suka makan Indomie mi goreng asli kosong atau suka tambah bahan lain macam telur, ayam, sayur? Komen sekarang. Saya nak tengok idea kreatif anda semua. Hello semua. Siapa yang tengah tengok live sekarang, cepat komen MI dekat ruangan komen. Biar saya tahu siapa geng pencinta mi goreng. Hari ini, kita nak buat satu perjalanan rasa dari dapur anda terus ke Indonesia. Percayalah, lepas anda dengar cerita saya pasal produk ni, anda mesti terus nak tambah dalam troli. Okey semua, ini dia Indomie mi goreng asli. Rasa otentik Indonesia dalam setiap suapan, mengekalkan resepi asli turun-temurun. Rasa dia seimbang. Ada rasa savory, ada rasa manis dan ada rasa umami yang memikat lidah. Dan semua itu datang daripada gabungan perisa aromatik ditambah dengan kicap soya yang kaya warna dan rasa. Bukan saya seorang yang cakap. Ramai orang seluruh dunia mengaku ini mi goreng yang tak pernah mengecewakan sejak dulu sampai sekarang. Sekarang saya nak tanya, berapa ramai dekat sini yang selalu lapar malam-malam? Atau balik kerja penat, nak makan tapi tak mau masak lama-lama? Indomie mi goreng asli adalah jawapan anda. Hanya beberapa minit, tak sampai masa iklan habis pun, dah siap satu hidangan yang buat hati tenang. Dan ini bukan mi biasa-biasa ya. Ini adalah jenama mi segera nombor 1 dunia. Ranking tertinggi oleh Kantar Brand Footprint Report tahun 2023 dan 2024. Dibuat daripada tepung berkualiti tinggi. Hasilnya mi yang kenyal, tak mudah putus dan sedap dikunyah. Bila masak, aromanya wangi menusuk hidung. Dan yang bestnya, walaupun berkualiti premium, harga dia sangat berbaloi. Saya nak anda bayangkan, satu pinggan mi goreng panas-panas, letak telur mata separuh masak di atasnya. Kuning telur mengalir perlahan bila dipotong. Tambah ayam goreng rangup di tepi dan hirisan timun segar. Atau kalau nak cepat, makan kosong macam itu pun dah cukup sedap. Boleh dimakan bila-bila. Sarapan, makan tengah hari, makan malam atau jadi supper sambil tengok drama Korea kegemaran anda. Okey, sekarang siapa pernah makan Indomie mi goreng asli sebelum ini? Komen saya pernah dekat ruangan komen. Dan kalau anda belum pernah cuba, komen nak cuba. Saya nak tengok berapa ramai yang masih belum rasa sedapnya mi ni.
Sekarang berita baik untuk anda semua. Yang tengah tengok live ini, kita ada promosi khas terhad hari ini sahaja. Stok kita sangat-sangat terhad. Dan biasanya bila buat live macam ni, stok habis sebelum live habis. Jadi kalau anda nak, jangan tunggu lama. Tekan butang beli sekarang. Dan ini bonus untuk penonton live kita malam ni. Kalau anda beli lebih daripada satu set, anda akan dapat voucher diskaun tambahan. Jadi, lebih banyak anda beli, lebih banyak anda jimat. Semua produk datang terus daripada Indomie Malaysia Official Store. Dijamin 100% original, harga kompetitif dan penghantaran cepat. Tak perlu risau dapat barang tiruan. Dan kalau ada masalah, perkhidmatan pelanggan mereka memang tip-top. Saya masih ingat kali pertama saya makan Indomie mi goreng asli. Masa tu, saya tengah belajar di universiti. Hujung bulan, duit dah kering. Tapi perut lapar. Kawan saya masak 1 pack Indomie, bagi saya rasa. Dan sejak hari itu, saya terus jatuh cinta dengan rasa dia. Okey semua, ini masa anda buat keputusan. Stok terhad. Promosi hanya untuk penonton live ini sahaja. Dan rasa mi ini memang tiada tandingan. Klik butang beli sekarang dan nikmati rasa autentik Indonesia dalam setiap suapan. Terima kasih kepada semua yang dah beli. Dan yang masih fikir-fikir tu, jangan tunggu sampai stok habis sebab nanti anda yang rugi. Kita jumpa lagi di live seterusnya dengan lebih banyak tawaran menarik. Selamat menjamu selera dengan Indomie mi goreng asli. Perhatian semua pencinta mi kari. Kalau anda nak rasa kari pekat beraroma yang penuh dengan 12 rempah rahsia, tapi tak perlu tunggu lama, kekal bersama saya sebab ini tawaran yang anda tak boleh lepaskan. Hari ini saya nak tunjuk kepada anda kenapa Maggi 2 minit kari dah jadi kegemaran rakyat Malaysia sejak dulu sampai sekarang. Maggi 2 minit kari adalah mi segera yang memberi rasa kari asli dalam masa hanya 2 minit. Dengan campuran 12 rempah pilihan termasuk jintan putih, cili, kunyit, bunga cengkeh, halba, buah pala, lada putih, buah pelaga, halia, jintan manis, biji ketumbar dan paprika, anda akan dapat kuah kari pekat yang dimasak perlahan sehingga minyaknya naik ke permukaan. Aroma yang buat sesiapa pun terliur. Dan mi springy yang dibuat daripada gandum Australia menjadikan setiap suapan lebih memuaskan. Bayangkan, hari hujan, perut lapar atau tengah malam teringin makan mi kari yang sedap. Anda tak mahu tunggu lama tapi tetap nak rasa kari yang padu, penuh rempah asli. Itulah saat Maggi